nak, boleh je terus komen dekat bawah. Nanti Nick dengan Bella akan tolong you all lah, suggest apa yang sesuai dengan kulit muka you all. Okay tak guys? Okay tak? So sebelum kita start, you all boleh tak komen dulu dekat bawah. Semua dah ready ke? Semua dah ready ke? Kita nak kita nak start dah ni. Apa tu? Okay, hi. Mana YB? Ramai yang tanya. Bella nak jawab tak? Korang tahu kan ke mana? Jelas korang tahu. Kan? Korang tahu tapi korang saja buat-buat tak tahu. Betul? Sikit. Okay, hi Bella. Okay, cantik Bella, cantik kan? Cantik. Masa nak tengok ni saya pula. Korang tahu. Tengok tu. Sudah Bella pun nak tahu juga kan korang siapa? Korang dua phone. Kan? Kiri kanan kot. Diorang tengok kan? Okay, tak apa. Okay, so kita dah boleh start. So jadinya kalau you all tengok yang kita pin dekat bawah sekarang Bella adalah Bella punya favorite set. Okay, Bella punya favorite set actually yang biasa Bella pakai lah. Kalau you all betul-betul fans Bella, korang tahu tak apa favorite item Bella? Boleh tak komen dekat bawah? Okay, boleh tak ramai-ramai komen dekat bawah? You all tahu tak favorite item Bella dalam COSRX? Arbutin serum, mask. Okay, hi Bella, tap screen. Arbutin serum, mask. Pandailah korang. Betul lah Bella, diorang teka Bella punya favorite item. Betul lah. Thank you. Mask and arbutin serum, yes. Betul. Sebenarnya ada 3. Sebenarnya ada 3. Apa dia? Cuba Bella share. Boleh ke? Boleh. Saya suka arbutin of course. Itu serum yang memang sebelum makeup boleh pakai. Lepas tu this Ceramat punya moisturizer. And lagi satu ni punya hydrogel shake. Yes. Okay. Oh, by the way, ada soalan yang tanya Bella, kalau Bella breakout, Bella buat apa je? Dulu sebelum Bella ada COSRX, Bella memang stress and memang macam down. Tapi dah ada COSRX, tak ada masalah sebab COSRX ni one thing, dia kena konsisten, kita jangan stop. Betul. And Bella pernah je sebab ialah masa tu Bella stress, banyak kerja, kurang tidur, semua keluar. Betul. So jadinya actually kalau korang muka tengah breakout kan, okay, muka tengah breakout, ada naik jerawat ke, ada parut ke, actually kalau you all nak repair skin untuk jadi lagi sihat dan cantik, sebenarnya kita kena konsisten pakai skincare. Tak boleh lah culas macam hari ni pakai kan, hari ni pakai, esok tak pakai, lusa pula tak pakai. Tak boleh lah. Okay, so contohnya macam favorite Bella, satu set yang Bella pakai dekat bag nombor 1. Okay, dekat bag nombor 1 Bella pakai kita punya Alpha Arbutin Serum. Lepas tu Bella pakai kita punya moisturizer ceramide, bagus untuk repair barrier. And then kita ada Snail Hydrogel Shake Mask. Dan kalau you all nak tahu siapa yang payment bag nombor 1, Bella nak belanja. Okay, Bella nak belanja Coffee Mug. Yang ni siapa yang buat payment bag nombor 1, Bella nak belanja you all Coffee Mug. Dan juga okay, dan juga Bella nak belanja you all free moisturizer. You all nak ke tak nak? Sebab bag nombor 1 kita open untuk 50 orang je. Yes, 50 orang. 50 orang sahaja. So jadinya siapa yang nak fokus untuk brightening, untuk glowing, okay, nak pudarkan jeragat, at the same time nak repair barrier, guys, boleh terus ambil dekat bag nombor 1. Dapat 2 free gift. Okay, dapat 2 free gift. Okay, Bella yang ni glass coffee mug tau guys. Okay, glass coffee mug. Bella kalau sebelum makeup prep guna apa? Okay, orang selalu lupa sebenarnya prep, skin prep is very important. Betul. Sebab itulah makeup boleh tahan lama, and anti badai orang cakap kalau kita berpeluh ke, menangis ke. I suka skin prep. So pemilihan produk-produk untuk skin prep pun sangat penting. That's why Bella pilih Arbutin Serum and kita punya moisturizer ni. Tak semi-semi sebelum makeup. Memang skincare routine Bella pun menggunakan serum dan juga moisturizer yang ada dari COSRX. So it really helps brighten my skin and ada uneven skin tone.
Lepas tu dia boleh repair Betul. barrier. Repair Kalau barrier. contoh Bella breakout ada masalah jerawat ke, actually dia boleh repair barrier. Okay, so contohnya kan macam favorite moisturizer Bella, Nick dah pinkan dah dekat bag nombor 6. Okay, dekat bag nombor 6 kita ada ceramide moisturizer tau guys. Okay, ceramide moisturizer ni yang boleh bagi you all deep long hydration, so that kalau Bella makeup ke ataupun comel comel, thank you guys, terkejut lah tiba-tiba ada rabbit keluar. Okay, siapa yang tengah breakout ada masalah jerawat kan, contoh macam kita ada fungal acne, hormonal acne, cystic acne. Actually kalau you all pakai kita punya moisturizer, dia boleh repair barrier. First, dia boleh bagi you all deep hydration. Second, and also orang kata dia untuk kulit sensitif pun boleh pakai. Kalau you all nak moisturizer, boleh terus ambil dekat bag nombor 6 lah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang dah buat payment, terima kasih banyak tau. Okay, teruskan sahaja buat payment. Nanti kita akan terus post out. Okay, cantik Bella kan. Ramai yang komen Bella cantik malam ni. Ni pun suka tengok Bella malam ni. Bella cantik malam ni. Bella ceria. Thank you sebab komen ni kelakar korang ni. Itulah pasal korang tengoklah dekat sini juga. Jangan tengok sana. Tengok sini. Support Bella. Kata sayang Bella. Kan, kata sayang Bella, tengoklah sini. Okay, ada orang tanya, dan payment untuk set favorite Bella. Thank you. Thank you, Laura. Okay, so jadinya untuk favorite set Bella dekat bag nombor 1, kita open untuk 50 orang je Bella. 50 orang. So jadinya bila tadi dah ada orang buat payment, sekarang kita tinggal 45 set sahaja lagi. Okay, ada 45 set. So boleh lah. Yes. Pada korang yang korang kena ingat tau, penjagaan kulit muka kena bermula dari sekarang. Dan bukan semestinya bila kita dah flawless baru kita nak start pakai. Macam Bella ada breakout je. Memang Bella dulu Bella macam skip, tapi sekarang Bella sangat orang kata biarlah kita berdisiplin. Betul. Jangan tidur dengan makeup. Kalau boleh makeup ni kita kena cuci dan jaga rawat selepas kita dah menggunakan banyak sangat makeup dekat muka ni. Bella tahu tak, kalau contoh kalau kita tak cuci makeup, tengok korang usik Bella jadi tak fokus. Sorry. Saya nak cubit you all yang komen yang usik Bella sampai Bella tak fokus. Okay, sorry. Tengok, Bella tak fokus tau. Bella tak Apa fokus. produk favorite Arby? Dia suka ni. Yes, dia suka sunstick. Even Bella pun ni rasa Bella suka pakai sunstick sebab you guys tahu tak, sunstick is very best untuk siapa yang aktif bersukan dekat luar sana. Okay, kenapa sunstick kita YB dan Bella suka pakai? Sebab one, kita punya sunstick ni dia sweat proof. Okay, so jadinya kalau korang pergi cycling ke, running, swimming macam Bella dengan YB selalu, hari tu kan pergi France kan, Ironman kan. Betul. Okay, so boleh Ada pakai. dah cakap tengok kita baru download kita balik 2,700. Terima kasih. Terima kasih. Thank you sayang Bella dan juga support Bella. Thank you guys. So Bella kena pujuk-pujuk lah. Betul. Baru dia orang datang sini kan. Okay, korang nak apa? Korang nak apa? Nampak? Cakap Bella ada offer. sebut. Jom kita naikkan view kita. Orang kata macam mana nak dapat macam muka Bella? Kena pakai Cosrx. Kena lah pakai CosRX. Oh, 2,900 lah. Okay, jom kita kumpul viewers kita. Tiga ke 4,000 viewers. Dan korang boleh minta apa yang korang nak. Sebab Bella dah offer dah. Korang nak apa? Sebab nak tak dua-dua lah. Oh lah. Bella said yes. Pandai-pandai je diorang ni. Korang ni kalau musik orang kan nombor 1. Musik orang ya? Lah. Wah, 3,100. 3,000. Allah. Suka tengok Tapi dia nombor ni. Kenapa? Sana kosong. Tak apa, datang sini. Tak apa, datang sini. Okay, datang sini support kita. Okay? Nak tahu lah. Janganlah, dia support sama-sama, okay? Okay, so jangan lupa guys, usik-usik Bella pun boleh juga, tapi jangan lupa tekan back kuning guys. Okay, tekan back kuning sebab malam ni Nick nak bagi tahu you all, any purchase, okay, any purchase no minimum spend, kita nak bagi ni Bella, kita nak bagi free sahaja snail shade untuk korang. Okay, baru kulit muka jadi cantik dah.